Assalamualaikum dan hai guys. Dalam video kali ni saya nak review satu phone yang agak menarik juga dan agak berani jugalah aku beli kan. Ini dia Redmi K60 Ultra guys ya. Kita tengok, kita unboxing guys. Buka barang dia, kita dapat phone. Packaging dia sangatlah teruk. Dia memang terbuka macam ni guys. Tapi tak apa, janji phone kita elok. Kita akan dapat adapter 66 watt. Kualiti rasa tersangatlah murah. Kualiti man, tak ada kualiti ni. Berapa ni? Berapa watt? 66 watt. Tak ada kualiti langsung. Kita dapat ni. Peace and joy. Betul-betul joy ya. Beli RM10 dapat phone ni. Tak adalah. Siapa nak bagi RM10 phone ni guys. Kita akan dapat ni tempat cucuk SIM tu. Okay. Kita nak merasmi phone baru kita beli daripada Pinduoduo guys ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni dah buka dah. Saja je. Sekejap. Inilah phone dia guys. Screen dia okey. Tegang guys ya. Serius. Tegang sangat tu. Responsif habis dia punya screen. Saya pun dah check juga dia punya screen ni kan. Betul ke tak, ori ke tak kan. Kita check daripada mana tadi? Ni dah display. OLED guys ya. Semua ni kau boleh tengok ni. Lepas tu kita test refresh rate dia 144Hz. Okay. Sangatlah smooth habis guys ya. Device info. Tengok Redmi K60 Ultra. Chipset menggunakan MediaTek 9200. Aduh, kamera aku pun. Alamak. 200 plus 8 core guys. Harga 600 8 core guys. Chipsetnya bukan main-main ni guys. Chipset flagship ni guys ya. Sistem kita tengok K60 Ultra original Screen dia kita tengok. Berdenyut habis ni guys. HDR10 plus OLED guys. Ada 60Hz, 144Hz, 120Hz, 90Hz pun ada. White color semua. Tengok. Dia support guys ya. Dia sudah pasti ini screen yang original diorang bagi guys. Aku pun tak sangka lah. Aku ingat screen diorang dah tukar semua kan. Tengah harga 600 dia tu kan. RAM pun 16GB. LPDDR5. Lama kamera ni. Okay, internal storage 256 lah macam biasa lah. Kamera dia 54 megapiksel. Sony IMX 596. Software back camera dia 12 megapiksel dual. Kau baca lah sendiri. Ni spek dia. Bateri dia tengok 77%. 5000 mAh. Cycle count 836. Banyak agak lah. Tapi okay, useful kan. Okay guys, ni kita test ni. Test main bola tu. Echo dia okay lah. Accurate. Masuk gol. Okay, baik. Dah test semua. Semua okay aku tengok. So far semua okay sekarang ni kan.
Wi-Fi tengok. Wah, Wi-Fi 7 pun dia support guys. Band 5, Band 6, Wi-Fi direct. Semua dia support. Bluetooth, kita tutup Bluetooth tadi. Codec dia, USB, apps. Ini je lah. Okay. Kita tengok benchmark dia guys. Antutu benchmark dia. 1600 saya dah test tadi guys. Panas ni lah kat bilik ni. Okay. Kita nak test apa lagi ya. Tengok my device. Tengok CPU core clock dah. 8 core memang tak main-main guys ya. Spek macam ni. Wi-Fi 6 semua corot. Corot memang dia memang original dia model dia. OS Android 16 latest. Ya, soft apa benda tak ni. Dia aim info dia L1, security level dia. SoC, DPU dia. Dia pakai apa? Kau boleh tengok ni. Kau boleh research sendiri kan. Aku reviewer baru buat video ni tau. Yang kecam aku dah. Tolonglah. Dimensity macam biasa lah. Dia akan beritahu core dia kan. Okay. RAM LPDDR5 memang baik punya ni. Dia pun pakai UFS 4.0 kan. Jadi laju lah. Bateri, Wi-Fi, GPS on, temperature. Ni screen dia. Tengok OLED, HDR, Dolby, HDR10 semua tu. Dia bagi screen original mat. 5G tapi dekat sini Malaysia tak support lah saja. Saya sampai 4G je guys. U-Mobile guys. Tu je lah kot. Apa lagi ya? Kita test ni. Kita test buka satu-satu. Okey ke tak kan? Buka email. Ni kalau multitask pun baik kat ni. Laju siot phone ni. Aku tak sangka selaju ini, kau tahu tak? People yearn for perfection. Tengok ni. Kita buka dari tepi. Buka PUBG. TikTok. Pergi. Kita boleh split guys. Split dengan apa-apa. Bagi malam ni utama lah. Kalau benar. Aku dah tahu baru banyak kali aku dah cakap dengan kau jangan pakai barang tangan. Bapak power phone ni tu. Masuk email lagi. Laju nak. Bapak laju. Tak kusangka phone sebegini guys. Apa lagi kita nak kena review Kamera dia nantilah aku review kamera dia. Tak ada masa lah aku nak keluar rumah guys. Banyak kerja kan. So kita test speed test Wi-Fi ni macam mana. Kita pakai Wi-Fi 6. Wi-Fi dia bagus lah guys. 300 lebih.
Laju ni. Wi-Fi ni. Ya, memang laju kan. Wi-Fi pula, Wi-Fi terkuat. Ya. Dapat. Okey, kita test data pula pakai data. Macam mana kelajuan dia. Test pakai data you mobile 4G Tengok atas tu. 4G. Tengok. Okey ke tak? 51 ping dia. Okey lah. WhatsApp semua notification tak delay lah. Saya dah test lah tadi. Memang tak delay. Tapi kena setting lah. WhatsApp tu. Dia setting dia senang je. Aku ajar Sekejap. Aku tak fokus sangat lah guys. Panas bila aku ni guys. Bila tutup kipas. Bila pasang kipas, bunyi kipas pula. Apa lagi ya? WhatsApp ni. Kau buka. Ni. Lepas tu pergi dekat power ni. Tekan ni. No restriction ni. Lepas tu settle lah. Semua notification semua. Tak ada delay semua. Pergi lah. Buka ni balik. Laju dia masuk. Masuk ni. Masuk ML balik. Macam tak handphone 600 tau. Ini overkill sangat ni untuk handphone 600 ni. Cuba kau cari handphone 600 spek macam ni. Ada tak guys dekat Malaysia ni? Spek macam ni. Ini saing-saing Snapdragon 8 Gen 2. Dia punya ni apa? Dia punya spek. Padu. Screen pun laju. Tengok ni. Laju. Boleh multitasking lah tu. Bunyi dia Sekejap. Copy. Sound dia not bad lah. Okay. Okay je sound dia. Nak cakap kuat tu tak adalah kuat sangat. Tapi okey lah. Okay. Okay sound dia. Recorder. Okay, kita try mic dia okay ke tak? Alamak, apa benda ni? Okay. Hello? Asal pula ada AI ni? Hello, test 1, 2, 3. Hello, test 1, 2, 3. Okay, dengar. Hello? Asal pula ada AI ni? Hello, test 1, 2, 3. Hello, test 1, 2, 3. Mic pun okay. Mic okay. Apa lagi ya? Yang best dekat phone ni kan. Dia boleh record. Macam mana? Sekejap. Dia boleh record screen kita guys. Tengok. Resolution, full resolution guys ya. Video quality korang boleh setting bitrate dia sampai 100 megabit per second. Memang power siot. Ni phone aku yang ni pun baru 16 Mbps. Ni 100 Mbps guys. Frame rate korang boleh setting sampai 90 fps. Dia punya screen recording.
Memang padu lah. Memang terang teruk lah kalau kau nak screen record kan. Pergi lah. Internet sampai 4G je guys. Kalau SIM Malaysia guys. Dia memang support 5G tapi tak tahu lah. Band dia tak sama kot. Band China dengan band Malaysia kan. Maybe. Kau buka Spotify kan. Sekejap. Yang lawarnya ada ni guys. Dynamic Island. Apa lagi lah? Apa lagi kau nak tengok? Aku rasa tu je lah kot. Janganlah macam aku guys. Aku baru je buat video macam ni guys. Okay, kau boleh follow thread aku kan. Kau boleh follow. Okay. Yang nak sponsor. Ni ada trik kualiti ni. Kalau ramai ni aku share lah. Trik macam mana nak upload dekat TikTok bagi HD kan. Okay, tu je lah kot. Tengok style dia. Laju teruk ni. Memang OLED lah. Aku dah try dia punya screen test. Memang hitam dia memang pekat habis. Memang nampak macam phone off tapi bukan off. Tu je lah kot. Assalamualaikum guys. Panas.